Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam Next Education. Okey, hari ni kita dekat pair Bitcoin BTC USD. Dan kita belajar lagi setup price action, macam mana kita nak trade dalam market. So kita pergi ke time frame stock let's say this one 1 jam kita time frame. Sejam ni time frame. Apa-apa pun saya tetap berpegang pada akidah yang satu, iaitu direction, arah dalam market adalah perkara yang paling penting. You kena tahu direction baru you trade. Janganlah, kalau boleh janganlah sesekali. Bila you tak tahu arah, nak tengok arah macam mana, tapi you main nak trade saja, bahaya. Tu senang nak kena lipat. Based on pengalaman saya lah, senang kena lipat bila tak tahu arah dalam market. Define arah dahulu, define direction dulu, and then baru buat decision lah untuk price action apa semua macam mana. So macam sekarang ni, untuk define direction, contoh yang saya boleh tengok untuk define direction sekarang ni, direction. Macam mana aku tengok direction? Okay, contoh macam this one aku suka. Nampak tak dekat sini price naik, turun, dan dia naik dalam keadaan momentum. Macam biasa, momentum ni dia memecahkan resistance this one. Ini adalah satu hint, satu signal untuk diri kita bahawa dia dah buat perubahan. Trend tu dia nak buat trend nak naik. Bila dia nak naik ni, kita nak fokus apa? Kita nak fokus untuk nak buy. So dia breakout dekat this one, dia breakout dekat situ. So bila dah breakout ni, kita nak tunggu pullback untuk nak fokus nak buy. Dekat mana nak buy? Macam mana kita nak buy? Rahsia dia macam mana? Rahsia adalah tunggu sampai harga ni pullback balik dekat breakout ni, iaitu resistance bukan support juga ni, breakout. Tunggu dia breakout dulu. Bila dah tunggu, silap tunggu breakout, tunggu dia patah balik, datang balik kat sini dulu. Apa-apa pun tunggu candle pada atas ni turun, sentuh warna kuning ni ataupun masuk di dalam dia dulu. Itu dulu. Step dia. Bila dah masuk dalam ni, barulah kita pergi ke lower time frame lebih kecil untuk kita nak baca price action dan juga CMP, itu current market price. Like say sekarang ni saya pergi ke M5 5 minit terus. Okey, 5 minit dekat sini. Remember, 5 minit tu dia masuk balik kat warna kuning tu di dalam ni. This one tempat dia masuk. Okey. So, dekat sini, apa yang kita nak kena buat? Macam biasa. Saya benda yang sama, yang sangat-sangat senang lah. Dalam price action, dalam current market price, sangat senang. Untuk mencari confirmation, sama ada dia betul-betul nak buy ataupun nak turun lagi, adalah kalau betul dia nak buy, dia kena buat momentum untuk buy. Dia kena pecah atas, pecah resistance. So dia turun. Bila dia nak pecah resistannya, so dia turun. Dia buat sideways kat sini. Dia buat sideways, gedek, pernah buat sideways, dan dia pecahkan resistance. Dia pecahkan resistance satu. Macam ni. Dia pecahkan resistance. Nampak? So bila dia pecahkan resistance, boleh tak nak buy kat sini? Boleh, cuma dia high risk sikit. Dia sangat-sangat high risk. You kena hati-hati. Tak boleh hantar lot. You boleh cuba nak masuk buy first dekat support bawah ni lah. Support bawah ni you boleh masuk buy. This one. Sampai you masuk buy dekat sini. Satu. Tapi yang ni bukan entry, not my favorite lah. Not my favorite entry. Then my favorite entry adalah dia kena pecahkan dua resistance, pull back balik. Contoh macam this one. Entry yang kedua, ada lagi resistance. Dia kena minimum dua resistance dipecahkan. So dekat sini ada dua resistance yang dipecahkan. Dua resistance. So resistance yang kedua dipecahkan ni pun alhamdulillah bagus. Dia patah balik dekat bawah pada ni, you boleh entry buy lagi. Tapi pun sama, masih lagi high risk. This one, dia pecahkan resistance tu adalah dekat sini. Yang kedua, dia pecahkan resistance tu adalah dekat sini. Right? So you bila entry buy dekat mana? Yang ni bila dia pecah resistance, dia pull back balik, you entry buy dekat sini. Bawah dia lah support dia, you ambil support dia. Right? You entry buy dekat sini kita. And then yang kedua, dia pecahkan resistance. You nak entry buy dekat mana? Entry buy dia ada support tak? Ada. Dia ada support kat bawah tu, dia pull back juga. Ni support dia. Kenapa yang ni support dia? Dia pergi ke line chart. Dia pergi ke line chart, dia akan nampak bucu tajam di sebelah. Itu might be dia punya support. Bucu tajam tu ada support. Okay, dia bucu tajam je. Ni adalah dia pull back kat support. Pergi balik kat candlestick. Alright, you boleh entry buy lagi kat sini. Entry buy. So let's say entry you yang pertama, setup you yang pertama, you buy kat sini, you dapat mungkin you collect dalam 45 pip. Macam ni you close dah.
macam ni. Okay. This one you collect dalam 46 pit contoh. This one dia break. This one dia entry lagi kat sini. Maybe you collect dalam berapa pit. Tak banyak lah. Yang ni setup yang tak cantik ni kita collect sikit. 30 pit macam tu kita collect lah. Macam ni let's say you collect dalam 41 pit. Dan entry yang tercantik last sekali entry yang paling my favourite lah macam biasa lah. My favourite macam biasa yang selalu saya bagi signal. Bila dah break resistance pertama, kedua, ni kita tukar kali takut you guys keliru. Tukar kali dia break entry pertama, dia break resistance pertama, dia break resistance yang kedua. Okay, my favourite adalah bila dia dah break resistance pertama, break resistance kedua, pull back balik dekat support this one lah. That is my favourite. That is my favourite. So dia datang, dia buat sideways, dia turun sikit lagi. Sikit lagi nak ambil, tapi tak nak ambil lah, tak ada rezeki. Macam mana tak ada rezeki? Kita tak boleh, kita hanya mampu menuntut ilmu, belajar je, cuba buat. Tapi kalau tak ada rezeki, nak entry kat sini nak buat macam mana? Yang ni dalam berapa pit lagi? Dalam 20 pit lagi banyak. 20 pit lebih, 25 pit lagi banyak. Tak ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, macam mana? Dah terlepas boleh tak nak entry juga? Ada cara lain nak counter balik? Ada. Perasan tak? Sini bila dia turun ambil order, dia tak ambil, dia terus pergi cari resistance yang tertinggi. Resistance tertinggi kat mana sini? This one lah, sideways dia buat sideways ni resistance tinggi. Tunggu this one break. Kalau terlepas entry kat sini ada cara dia tunggu resistance tinggi. Sebab yang ini adalah confirmation yang terpaling powerful yang ada sekarang ni. Sebab resistance pertama dah break, resistance kedua dah break, kita dah tahu dah nak ambil entry kat sini. Dan dia buat resistance ni turun bawah, kita nak buy kat sini tapi tak nak ambil. Sampai sini dia terus naik balik dan dia pecah this one punya sideways ni. Bila dia pecah, this is your entry. Yang ni you entry. Dia pull back balik, entry terus. Mana pullback dia? Sebenarnya pullback dia adalah this one. Entry dia sikit dia lagi ni. You makin betul-betul lah ambil body sampai shadow. Yang ni body dia warna merah dekat sini, ambil sampai shadow dia this one. Shadow dia situ. Ni shadow dia paling tinggi. Body dia this one lah. Body dia kat situ, shadow dia kat sini. Okay. Very very simple, very very easy. Dia pecah dekat mana? This one dia pecah. Ini kalau you terlepas dia tak ambil order. Kita terlepas. Dia break kat situ, pull back kena warna merah, hijau ni sikit je. Dia bagi betul-betul sharp, terlebih sharp sampai tak ambil langsung, tak sentuh langsung. Pull back macam tu you tekan. This is favourite. Ni favourite. Apa? Okay. Silap. Okay, yang ni you entry buy kat situ. This one you entry buy. Entry buy. And then bila dia entry buy, price naik, dia turun, dia buat another resistance. Dan resistance ni kalau dia pecah, dia break, you boleh buat break even, you boleh hold. Dia akan pergi banyak pit, beribu-ribu pit. 400, 300 pit ke atas tu boleh dapat. Macam ni you entry buy, mungkin you layer 1, 2, 3 ketul. Dah naik macam ni, you secure, you tinggalkan satu saja secure buat break even. Lepas tu dia buat resistance, dia turun. Kalau dia pecah this one punya resistance, kalau boleh tunggu pecah this one resistance tu baru you buat break even. Dia pecah this punya resistance, buat break even, insyaAllah dia boleh naik lebih tinggi. 200 pip, 300 pip, 400 pip boleh dapat dalam tangan. Pertama-tama pair yang liquidity dia laju macam Bitcoin ni lah ataupun gold. Right. Very very easy. Price action juga current market price. Semoga bermanfaat untuk semua.